Weh Ki, malam ni kau relax je. Kau nak order apa, kau nak makan apa, kau order. Aku payung. Aku baru masuk sikit semalam. Baru gaji ke apa kau? Tak ah, nombor aku ni semalam. Hah? Tak adalah aku gurau je. Dah, jom lah kita pergi makan dulu. Okey. Sedongang ni. Masuk tang mana tu, Faik? Dot, budak mana yang hutang kau ni? Budak mana? Inilah budak dia. Ni si gigi ni. Hei, Faik. Hutang aku mana, Faik? 700 kau pinjam. 2 bulan kau tak bayar. Kalau kau masuk, habis aku bila masuk? Aku pun nak masuk juga. Aku pun ada benda lagi nak kena bayar, Faik. Makan aku macam mana? Faik, sebelum kau bayar duit dia, baik kau belanja kita dulu makan. Duit aku tu. Iya. Iya. Pidot, Mal. Kau macam tu tu. Phone aku rosak hari tu. Aku baru ingat nak message kau malam ni. Telefon kau rosak, tapi kau boleh belanja tengok pergi makan. 3 minggu, Faik. Aku text kau tak reply. Aku call kau reject. Faik, kau jangan tipu kita orang, sial. Kita kawan-kawan kot. Aku ingatkan kau dah insaf. Itu hari sampai kau merayu dekat aku kau tak ada duit makan. Faik, kau bukan tukar barang motor baru ke? Weh Ki, diam ya. Yang masuk campur boleh tak? Faik, kau tak payah marah tongki lah, sial. Yang berhutang kau sekarang ni. Duit aku yang kau guna untuk payung orang, kau buat barang motor, tu semua duit aku, kau tahu tak? Kau tahu tak? Kau ingat tak? Aku bagi kau pinjam sebab aku ingat kita kawan, sial. Sekarang ni aku nak bayar rumah pun tak lepas. Aku nak buat duit makan pun tak ada. Tapi kau kat sini kau boleh buat cacah kaya Sial lah kau. Relax lah Dut. 700 je pun. Lepas tongki juga kau nak malukan aku. Nanti aku ada duit aku bayar. Kecoh lah kau ni. Aku bukan nak malukan kau, Faik. Tapi perangai kau sendiri yang memalukan diri kau sendiri. Dot, Kau kenapa? kaki aku. Sorry, Dol. Sorry. Duit boleh dicari, Faik. Tapi disebabkan 700, kita nak putus kawan, tak berbaloi, Faik. Kau belilah barang motor mahal macam mana sekalipun. Kalau dia nak rosak juga. Memang tetap akan jahanam. Dot, jom lah gerak. Kita duduk sini lama-lama. Bising kat sini lama-lama. Betul lah tu. Kau malu kat orang. Baik. Kau ingat tadi, kau bayar duit Dot. Jom lah, mari. Jom lah.